In Walmart's Who Newville, joy started to grow. For online-only savings sure to steal the show. Tech treats and toys so dazzling and new. Walmart Cyber Monday deal soon ready for you. It's online only with very little time to spare. December 1st will soon be here, so be sure to be there. The Who's are prepared. Are you ready too? A day packed with savings. Amazing! Who knew? Subject to availability, terms and fees apply. So far, semua orang suka projek ini. Agak emosional juga. Tapi, tentulah. Yelah, kalau bukan sekarang bila lagi Arena kan? Rasa bangga itulah. Mungkin sedih sebab terlalu biasa di reject Arena? Bukan itu saja. Saya banyak self-doubt diri sendiri dan saya sedih yang saya ada perasaan itu. Saya sedih yang saya tak ada confidence dengan diri sendiri. Hidup ni sekali je kan? Hidup takkan bermakna kalau kita tak berani fight untuk impian kita. Coach Twilight kan? Saya Azrina. Saya pemenang gangsa MSSM. Saya masih lagi berkuasa di sini. Jadi, awak nak tahan ke nak jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya, Sudirman Muhammad Tahir dalam Short Podcast Confession Bilik Gelap. Istimewa minggu ini, sekali lagi kita hadirkan pelakon daripada siri Astro Originals yang semakin mendapat tempat di hati penonton tanah air kita, itu Generasi Perfect 10. Ini dia pelakon dia yang membawakan watak AZ. Ini dia Arena One. Si cantik manis kita. Janganlah begitu. Pelakon yang semakin meningkat naik, Arena. Alhamdulillah. Sebuah karya yang saya kira cukup dekat di hati penonton kita ketika ini, menjadi bualan hangat bila melakonkan dalam sebuah siri yang saya kira tidak pernah ada lagi dalam industri penerbitan negara kita. Apabila ditawarkan cerita ini kepada Arena, apa yang membuatkan you terima pada akhirnya? Okay, saya storytelling sikit So waktu saya dapat tahu tentang projek ini, mula-mula melalui poster. Poster Generasi Perfect 10 ni. Waktu tu saya almost tak audition kerana bila saya dapat tahu projek ni tentang gimnastik, saya pula mana reti buat gimnastik. Saya tak ada basic langsung, tak fleksibel, tak fit, apatah lagi buat cerita pasal gimnastik. So, the showrunner, Nas Adina, dia yang forward poster ni dekat saya dan suruh saya cuba. So, saya pun okey lah, saya try lah. Mana tahu ada rezeki. Tahu-tahu, diorang panggil balik untuk a close casting session. Saya pun okey lah, saya try. Dan waktu tu saya nak try watak lain, the supporting characters. Tapi diorang pula, why not you try watak ni, watak Aziz. So saya macam okey lah, saya cuba. Tahu-tahu alhamdulillah mungkin rezeki saya dapat watak tu. And when I got the script, it was very interesting. Saya tak pernah jumpa skrip yang macam ini. Lagi-lagi bila it's an all female led cast. Saya jarang tengok drama-drama yang ramai cast-cast perempuan. Betul. Lagi lepas tu, it reminds me of zaman-zaman Goyang Gincu. And saya rasa best lah untuk buat projek ini. Macam boleh buat macam mana cakap, yalah, girl empowerment punya story, a sports series, sangat-sangat refreshing. So tu yang membuatkan saya macam excited nak hop on to the project. Biarpun pada awalnya rasa macam takut nak buat Arena. Takut, memang takut. Takut sangat. You mana tahu disuruh buat aksi gimnas tu. Yang itu pula, okay. Terfikir tak, kalau aku terima ni aku kena buat ke, aku kena ni ke, kan? Okay, waktu tu, waktu saya audition, lepas tu tahu-tahu dapat watak tu,
mula-mula memang happy, excited. Lepas tu baru teringat, alamak, maknanya Kena buat. kita kena buat lah aksi-aksi gimnastik tu. Tapi thankfully kita orang diberikan sebulan untuk prep dan training gimnastik. Dan kita diajar oleh our national gymnast punya Coach Shuwai dengan Coach Shuman and Coach Azira. So mereka memang training kita orang punya national gymnast yang wakil Malaysia ni. And yelah, dalam ramai-ramai coach, we were so lucky to be trained by them. Yes. So kita dapatlah training sebulan dengan mereka. Mula-mula macam nak pingsan lah, sebab kita pula mana flexible, Betul. tak fit. Almost every day kita orang kena training back to back. Mental koyak, physical pun koyak. Tapi I remember telling myself, kalau saya buat projek ni, saya memang nak all out lah. Saya nak betul-betul represent our athletes well. Kalau lah saya memegang watak ni, saya nak bagi benda tu nampak betul lah. So penat tu penat, tapi kalau boleh saya memang nak bagi aksi-aksi gimnastik tu betul lah. Nampak betul, Nampak profesional. nampak profesional lah. Terkejut tak Arina bila mana pergi latihan insentif tu kan? Oh, macam ni rupanya atlet berlatih yang you tak pernah tahu pun. Ya, waktu saya training tu, saya dapat faham dan rasa apa atlet kita melalui on a daily basis. Kan? Kita baru training sebulan boleh mengeluh apatah diorang. Diorang setiap hari dari kecil, bertahun-tahun. Kan? The sacrifices that they've made for us untuk represent our country. So saya faham diorang punya mental, diorang punya physical, diorang punya disiplin. Kena jaga makan lah, diorang punya training memang sangat-sangat intense. So that training yang membantu saya untuk menjayakan watak LZ ni dalam generasi Perfect 10. Bila Arina dah baca skrip kan watak AZ dan yalah kena berseteru pula dengan Victoria kan, mungkin apa yang ataupun ada tak research yang dibuat oleh Arina, watak-watak yang you research daripada mungkin cerita-cerita luar ke, ataupun you menggali sendiri sahaja untuk watak ini? Okay, funny story. Waktu saya dapat skrip ni buat kali pertama, saya macam boleh relate dengan watak LZ ni. Dari segi karakteristik. Sebab LZ ni dia seorang yang sangat happy-go-lucky, dia very bubbly, dia family-oriented person. Which is you. Which is me in real life. Ialah saya mengambil inspirasi daripada filem-filem lain, cerita-cerita luar, dari Korean drama. And saya banyak tengok dokumen Simone Biles punya dokumen, macam mana dia compete, dia punya training. Saya tengok video-video gymnast lah. So saya macam mix and match lah. Saya ambil inspirasi daripada filem-filem luar. Saya tengok dokumen-dokumen gymnast kita. Rasa saya relatekan lah dengan diri saya sendiri. Itulah Azrinari. Jadi orang kata, pendek kata, susah tak Arina untuk membangunkan karakter watak ini untuk sebagai seorang pelakon yang tidak ada orang kata asas dalam sukan? Okay, pada awalnya nak put aside scene-scene beraksi tu, saya rasa tak adalah susah sangat. Sebab technically saya menjadi diri saya sendiri. Betul. Cuma when it comes to scene gimnastik tu, saya rasa macam pressure sedikit. Sebab saya takut, ialah kalau yang the actual gymnast, diorang tengok projek ni, diorang nampak macam ni salah ni, tak betul pergerakan ni. So saya pressure lah sedikit. Betul. So this goes back to Farah Ann. So Farah Ann was our advisor untuk projek ini. So saya banyak tanya soalan dekat dia. As we all know, Farah Ann, she used to compete dalam Olympics, wakil Malaysia. So saya pun banyak tanya dia, macam mana you prep sebelum masuk competition, mental you macam mana, apa you fikir sebelum you mula event you.
So detail-detail tu saya tanya sangat membantu saya untuk menjayakan watak saya ni. Nak persiapkan diri Yes. tu. So at least saya tahu macam okay, ni lah perasaan gymnast sebelum dia start. Kan? Macam mana all these small details yang membantu saya. Sehingga siri ini ditayangkan dah beberapa episod, Arina, ada dapat kritikan-kritikan ataupun mereka impress dengan penampilan you? Okay, so far Alhamdulillah kita dapat sambutan yang sangat positif. Betul. Everybody loves the show. They find it very different and refreshing. Betul. And saya rasa sangat saya rasa sebersalah untuk mengambil kredit yang beraksi gimnas tu. Sebab ramai ingat saya yang buat aksi tu. See? Diorang ingat saya yang buat, padahal yang okay, saya ceritalah, share lah sikit. Memang betul saya buat koreografi macam contohnya floor routine, saya yang menari, saya yang buat koreografi tu. Tetapi bab yang nak pusing-pusing di udara tu bukan saya. Itu saya kena honest lah. Yelah. Itu bukan saya. Saya rasa kalau saya buat memang patah tengkuk saya. Sebulan training mana cukup kan? Diorang training bertahun-tahun kan? So kalau saya buat memang bye-bye kan? Tak sempat kita habis syuting. Tapi bila dapat komen-komen sebegitu, seperti satu komplimen kan? Memang komplimen. Tapi saya rasa macam saya tak boleh ambil kredit ni. Betul. So saya terpaksa tell the truth lah. So the ones that did all the stunts adalah our national gymnast. So they were our body doubles untuk projek ni. So bila stunt-stunt yang susah tu mereka lah yang buat. Specifically kalau orang tengok drama Generasi Perfect 10, watak saya ada mention satu skill ni, namanya Yurchenko full twist. Dan dalam realitinya tak semua orang boleh buat actually. So yang boleh buat skill tu adalah Farah Ann dan seorang lagi gymnast yang dalam our national team at the moment. So walaupun national team kita ada ramai-ramai atlet gymnast, tak semua orang pun boleh buat skill tu, sebab that skill is actually one of the hardest. So gymnastik ni dia ada level of skill. So Yurchenko full twist ni is one of the hardest skills in the sport. So sama macam cerita GP10, tak semua orang boleh buat. Betul. Skill yang sangat susah. Jadi yelah, kalau susah saya memang tak boleh buat lah. So thank you so much Rachel Yeoh. Rachel Yeoh was my body double. Dia yang buat Yurchenko full twist tu. Arina, bila melalui latihan insentif, awak dah syuting dan tengok pelakon-pelakon ganti yang buat aksi-aksi gimnastik itu kan, kalaulah diberi peluang, adakah Arina akan memilih sukan ini? Kalaulah diberi pilihan satu sukan yang awak nak buat, apa? Saya okey je sebenarnya. Waktu saya training mula-mula, it was intense kan, hari-hari. So waktu kita dah last day training, saya rasa macam nak sambung lagi. Sebab sayang, kita dah all out kan, dah tiba-tiba fleksibel. Nak berbanding first day kita training tak fleksibel, tiba-tiba dah fleksibel. So macam sayang kalau kita stop. Mungkin kalau saya tak berlakon, mungkin saya akan jadi atlet. Pernah ada kecil-kecil dulu tengok pertandingan ini? Ada. Saya tengok Farah Ann lah. Saya tengok dia buat dia punya her forte lah, floor routine dia. Sebab tak tahulah, bila saya tengok TV waktu saya kecil, saya tengok macam wah, bestnya. Nampak senang. Tapi tak senang guys. Nampak senang kan? Nampak senang tapi tak senang. Susah. Kalau kita nak buat sendiri memang tak boleh. Kan? Arina, bila siri ini tayangkan, saya rasa ada satu episod yang mana scene ini sangat viral, melibatkan sambal belacan. So ada cerita di sebalik. Saya boleh cerita ke? Tak ada spoiler ke? Okay. Okay. So scene itu adalah scene Ezzy. Dia nak buka locker dia, tiba-tiba ada satu surprise yang tak expect. Tiba-tiba sambal belacan mak dia meletup dalam locker dia, kena dekat muka dia. And that was episode 2 kalau tak silap saya. Behind the scenes ya. Scene tu saya rasa saya buat 3-4 take kot.
sebab nak ambil different angle. Dan juga the amount of takes kita buat pun, kita specifically memang nak nampakkan sambal tu kena dekat muka dan bukan tempat lain. So yeah, it took around like 3-4 takes. And the funny thing is, benda tu bukan betul-betul sambal belacan. Of course kita nampakkan dia sambal belacan, but the actual sambal belacan, saya rasa the actual sambal belacan yang diorang buat tu, saya lagi geli kot. Sebab diorang campurkan tomato sauce, ikan bilis, apple juice. Diorang campur-campur untuk menampakkan benda tu nampak macam sambal belacan. So bila saya kena benda tu dekat muka saya macam nak tahan muntah. Macam gelinya. Tidak seperti sambal belacan yang kita makan. Yes. Tapi saya rasa to be safe lah, kalau kena betul-betul sambal belacan, pedas kan, panas kan. So that's a small fact behind that scene. And saya rasa benda tu, it was a fun scene to shoot lah. Yeah. Selain scene itu, mungkin ada lagi tak scene-scene yang mungkin Arina rindu, ataupun bila dah habis syuting cerita ni kan, teringat macam terbawa-bawa mungkin, macam ala bestnya scene tu? Saya sejujurnya suka scene-scene saya bersama mak saya, iaitu Sherry Merlis. So dia memainkan ibu saya dalam projek ini. Saya rasa bila saya shoot scene dengan dia, saya tak rasa saya bersyuting. Saya rasa macam dia betul-betul mak saya. Hubungan tu Hubungan tu. Macam mana saya cakap awal tu, saya seorang yang sangat family oriented. I love my family so much. I love my parents. So bila saya bekerja dengan Sherry, dia betul-betul bagi vibe-vibe macam my mom in real life. Saya pergi set pun dia sangat motherly. Dia betul-betul jaga saya. Dan fun fact, sebelum saya masuk set ini pun, Sherry was so sweet. Kak Sherry, she offered to datang ke rumah dia untuk nak bonding lah. Kita untuk build chemistry mother-daughter tu. So dia adalah ajak Arina untuk datang ke rumah dia, untuk pergi grocery shopping, untuk masak sama-sama, untuk catch up, borak-borak. Dan that was the day before kita masuk set GP10 ni. Dan benda tu sangat-sangat membantu. Saya tak pernah jumpa pelakon yang sangat-sangat humble seperti Kak Sherry Merlis. As we all know, she is such a legendary actress for a very long time. So I'm very blessed to be working alongside with her lah. So since saya dengan dia, saya rasa macam dekat. Macam episod 1 ni saya boleh share lah. Episod 1 saya ada satu scene dengan dia dalam kereta. And that was a scene yang watak saya, dia macam bertekak sedikit dengan mak dia. It was like a normal conversation between a mother and a daughter. Dan saya rasa scene tu ramai orang boleh relate di luar sana. Mak tak bagi restu untuk buat sesuatu. Lepas tu anak macam biasa degil, tak nak dengar cakap, buat juga, buat minat. So saya rasa scene tu boleh relate dengan ramai orang di luar sana. Saya tengok balik pun macam okay. Dan saya tengok komen-komen bawah scene tu pun macam orang macam ramai pernah melalui. Saya macam sama dah, boleh relate lah. Orang komen macam okay, that's great, Alhamdulillah. I'm so glad that a lot of the scenes ramai orang boleh relate. Dan yelah, pengalaman yang ada pada Sherry Merlis itu mungkin sedikit sebanyak memberi ruang untuk Arina orang kata membentuk karakter juga kan dalam cerita ini. Saya rasa sisi saya dengan Kak Sherry macam sama dengan saya dengan mak saya dekat rumah. I love you, Mami. Arina, sebagai membawakan watak AZ kan, dari dalam pada sisi seorang yang kuat, namun sebagai seorang wanita of course ada sisi-sisinya rapuh kan. Tapi berada dalam satu kelompok di mana ialah kita tahu bila gimnastik ini ialah dalam cerita ini adalah semuanya adalah perempuan kan.
wujud elemen-elemen macam yalah nak bertanding tapi kena jatuhkan orang ni. Contoh aku kena menang, dia tak boleh menang kan. So melihat senario ataupun situasi yang berlaku ini pada Arina macam mana? Jika berlaku secara realiti mungkin kan. Saya kalau nak kata pernah berlaku in reality, bukan saya yang buat orang tu kot, orang yang buat saya. Kalau nak kata pernah berlaku lah. Tapi pernah ke tak? Apa dia? Pernah melalui? Pernah melalui. Saya rasa saya just straight out honest lah. I feel like we live in a world yang penuh dengan perasaan dengki. Antara satu sama lain, especially the girls lah. Like I have no hate when it comes to this. I feel like it's a real thing, and that's why we can also talk about bullying. Yes. Bully sampai sekarang pun it's still going on. Betul. And tak best lah. It's not really nice. So kenapa saya cakap benda tu is because sometimes ada sesetengah orang mungkin bila diorang nakkan sesuatu itu dan mereka tak dapat, dan bila nampak orang lain dapat benda itu yang diorang nak, automatically mereka akan rasa sedikit tak puas hati. Macam kenapa dia dapat dan kenapa bukan saya dapat. Betul. And this is saya rasa ramai orang boleh agree dengan saya. It's the truth lah, the harsh truth in the reality. So, dan ada setengah orang bila ada perasaan itu, mungkin diorang akan mencuba untuk buat sesuatu untuk jatuhkan seseorang itu. Kan, sanggup. Ada, memang ada case macam ni in real life. And it's not nice lah. Saya pun pernah melalui. And this goes back to the topic of bullying lah. Betul. Mungkin saya takkan faham kenapa mereka ada perasaan tidak puas hati terhadap saya. Tapi saya rasa macam sedih lah. Walaupun saya ada niat baik terhadap mereka, but mungkin mereka ada some sort of feeling towards me yang diorang terpaksa buat sesuatu itu untuk puaskan hati mereka, untuk puas hati mereka, dan dapat puaskan hati mereka, ataupun untuk menjatuhkan. Yes, untuk menjatuhkan. But I remember telling myself at the end of the day, biar orang buat kita tapi jangan kita buat orang. That's the most important thing. And apa mak saya selalu pesan saya, at the end of the day pun Tuhan tahu. Betul. Kita dapat rezeki tiba. Which is benda itu adalah betul kan? Yes. Dan yalah macam Arina kata, you melalui situasi sebenar, reality you dah lalui situasi itu kan. You tak tahu apa salah you, tapi you kena, dan pada akhirnya terpaksa memilih untuk keluar daripada situasi itu. Yes. Dan disebabkan itu saya pun boleh watak pula. Disebabkan itulah saya boleh relate dengan watak saya, Azzy tu. Macam mana dia masuk sekolah permai tu, macam itulah saya di realitinya. So, perit tak bila melalui fasa realiti sebegitu, Arina? Tak adalah rasa perit. Dia rasa macam deja vu. Macam alamak, saya pun pernah melalui benda ni. Saya tengok episod 1-2 dengan mak saya pun macam sebiji macam you dulu time sekolah. My mom dekat I dia kelakar. Sebab waktu saya sekolah dulu, saya pun pernah dibuli. Betul. Saya pernah dibuli as a new student. So waktu bila mak saya tengok scene Azzy yang dia kena kat locker tu, mak saya macam tak sukalah mami tengok sini. Trauma lah bagi mami. Kesian anak mami dulu kena macam ni. Tak apa mami, berlakon je. But I don't mind it because saya rasa benda tu ramai orang boleh relate. And and I am very happy to do that scene. So yeah. Kan. Dalam kehidupan realitinya, bila Arina kena sebegitu, cara apa yang Arina bawa keluar? Maksudnya you keluar daripada realiti yang mana aku tak boleh terus dibuli, disakiti. Okay.
ketika itu? Ketika itu, sejujurnya saya seorang yang sangat lemah, sangat sensitif, sangat emosional. Saya rasa waktu tu saya tak boleh escape daripada benda tu. Orang akan tetap pijak saya. And I think it kept going until saya habis sekolah lah. Okay. So, sekolah menengah, Sekolah menengah, okay. Yes. Sekolah menengah. Dan what kept me going was, macam mana nak cakap, macam mana saya cakap tadi, saya percaya yang orang yang buat dekat saya tu akan dapat balasannya in the future. Tak tahulah dalam apa, dekat mana, tapi I always trust God's planning. And God's planning is such a great thing. Tahu-tahu saya dapat tahu in another 2-3 years, benda ni berlaku dekat mereka. And I feel like everything does happen for a reason. Dan whatever that I went through, saya tak pernah menyesal. I never regretted it. Sebab benda tu yang membuatkan saya rasa lebih kuat sampai hari ni. Saya rasa kalau saya tak melalui benda tu, sekarang saya tak macam ni lah. Saya rasa saya lagi takut, tak berani nak suarakan diri. So yes, itulah perbezaan Arina Wan dengan Azrina Riyad. Azrina Riyad dia berani nak melawan. Arina Wan waktu dulu itu dia senang mengalah. That's the difference. Kan? Tapi itulah macam Arina kata, kalau you tak lalui situasi yang lama itu, you tidak sekuat hari ini. Yeah. Walaupun mungkin hari ini tak tahulah kalau berlaku lagi, tapi macam sekarang kalau berlaku lagi, you dah tahu dah you nak buat apa kan. Saya dah tahu macam mana nak handle situasi itu, dan saya tahu macam mana saya boleh handle emosi saya. Kalau tak, dulu memang asyik nangis je panjang. Ya. Saya sensitif guys. Dalam pada seceria ini kan? Sebab saya someone yang I care a lot. Kalau saya sayang dekat seseorang itu, in terms of friendship wise, saya memang sayang all out. I give my love. Tapi yang sedihnya, kalau saya ada niat baik dekat mereka, dan mungkin mereka tak ada niat baik dekat saya, itu yang membuatkan saya rasa sedih kot. Sebaliknya kan? Sebab saya tak pernah saya tak suka nak ada pandangan buruk terhadap sesiapa. For me, I don't like negativity. Kalau boleh, saya nak constantly spread positivity, sebab yelah kita dah terlalu banyak benda negatif dekat masyarakat kita. Banyak kes-kes bully, and it's sad. So especially when it comes to bullying pun, saya rasa sedih sebab saya faham, sebab saya pernah melalui benda tu. So apa yang saya boleh buat, saya harus spread more positivity lah. Betul. Macam tu. Jadi watak ini dalam Generasi Perfect 10 sedikit sebanyak mengajar penonton, maksudnya kau kena kuat. Betul. Kau tak boleh mengalah. Dan ada waktu kau kena lawan benda itu. Betul. Kena bersuara kan? Yes, benar. Sama juga dengan Azzy. Dan sebegitu pengajarannya penonton kena ambil daripada watak Azzy itu sendiri, Arina kan? Betul. I think when you want to talk about the show, saya rasa dia ada banyak elemen, banyak moral of the story. Dia bukan kita bukan saja touch dekat bully. Kita touch pasal seorang remaja yang ada cita-cita impian yang sangat besar. And this goes out to semua orang yang ada cita-cita juga. Yes. Right? Walaupun cerita ni pasal gimnastik, tapi let's just say kalau orang tengok cerita ini, mungkin they also have a dream. Dalam music ke, dalam filem ke, business ke. So message yang kita nak sampaikan kepada penonton untuk GP10 adalah, kalau you ada impian yang tinggi, yang besar, jangan putus asa, keep on going. Teruskan. Kalau you ada passion itu, keep on going walaupun ada halangan apa-apa sahaja. So yes, kita touch pasal family, kita touch pasal dreams, kita touch pasal bully, environment dekat sekolah macam mana. Kita juga touch
macam mana dunia sukan macam mana, diorang punya training mental diorang macam mana. So we get to see a little bit of the dark side also. Dan pastinya daripada kita tahu karya yang hebat ini datangnya daripada satu tim yang bekerja keras, bekerjasama, dan karya yang hebat juga selalunya muncul daripada skrip yang bagus kan. Dan kita ada penulis skrip daripada cerita ini yang mana memberikan satu perspektif yang baru kepada penonton bahawasanya seseorang yang mempunyai cita-cita yang besar perlu digapai. Dan bila Arina membaca skrip ini, macam you kata, oh aku pernah di sekolah pernah melalui situasi ini, dan which is relate dengan you kan. Yes, betul relate. Okay, another story. Waktu saya rewind sikit, waktu saya dapat tahu yang saya akan be a part of this project, saya menangis tau. Ya? Saya menangis sebab okay, saya just like any other person, saya pun ada dream yang sangat-sangat besar. One of my dreams is to be a part of an Astro Originals project. Sebelum Generasi Perfect 10, saya pernah audition untuk dia ada project sebelum-sebelum ni. Dan mungkin bukan rezeki saya ketika itu. Jadi bila saya dapat tahu yang saya I got the part, menangis. Saya tak sangka. Saya dah lama manifest benda ni. Dan bila saya baca skrip Watak Azzi ni, saya rasa macam saya boleh relate. So dream Azzi untuk menjadi seorang gimnas, dan juga saya punya dream to be a part of this project, to be working with an amazing team and cast. Saya rasa it's a dream come true lah. Betul. Dan saya rasa this is like a eye opener, sebab sebelum ni saya almost nak give up. Saya dah lama berlakon dalam industri ni. Saya rasa dalam 7 tahun kot. Dalam 7 tahun, dan saya sejujurnya rasa saya stagnan. Nak kata saya dekat situ tak, nak kata saya kat sini pun tak. I am there, but I'm just there. Like I'm just macam tu lah. Dan pernah terdetik rasa nak berhenti? Almost. Sebab saya rasa audition mana-mana saya pergi, saya tak dapat job tu. Macam saya cakap untuk projek ni, I almost tak audition because takut tak dapat lagi. Bukan takut, saya waktu tu agak negatif jugalah. Confirm tak dapat cerita pasal gimnastik. Yelah. Mana boleh buat gimnastik? Confirm tak dapat. Tapi kita try juga, disebabkan showrunner kami Nas Adina, dia yang encourage. Dia macam okay, try lah dulu, manalah tahu. Okay, saya try, dan Alhamdulillah. Dan dari situ saya macam okay, I think I need to stop being negative. This is a realization yang saya harus berhenti untuk ada perasaan self-doubt ni. Betul. Saya harus ada sedikit confidence dengan diri sendiri, yang mungkin my time, mungkin waktu itu it's not my time yet. Mungkin sekarang. So that's why I really love this project so much. It is, manifestation is real, guys. So saya nakkan benda ni for a very long time, dan saya dapat benda tu, Alhamdulillah. And that's why I feel that semua orang will love this project, because each and every one of us is casted very, very well. Macam watak Victoria pun, yang dilakukan oleh Arabella Allen. Saya tahu projek ini pun it means so much to her. Betul. As an ex-athlete herself, saya ingat lagi waktu dia beritahu saya yang dia dapat skrip ni juga, dia menangis. Dia menangis sebab dia sendiri pun boleh relate dengan watak itu. So saya rasa macam very overwhelmed with feelings. So this is a very special project to me, and saya berharap yang semua orang pun akan suka Generasi Perfect 10. Cuma yelah, bila kita balik kepada situasi Arina kan, lambat atau cepat je Arina kan,
rezeki itu nak datang kepada awak. Betul. Kan? Tinggal lagi awak jangan putus asa je. Ya. Disebabkan kamu semua jangan putus asa. Teruskan. Itulah macam tak sangka jugalah. Lagi-lagi watak. Kan? Watak Azzy ni originally nak watak lain. Saya nak watak supporting je. Watak kecil-kecil sikit je. Sebab tak ada confident nak bawa watak utama. Yelah. Sebab nanti kena buat aksi-aksi tu kan. Itu satu. Tapi tak tahulah, saya rasa kalau you memegang watak utama ni, you ada satu tanggungjawab yang sangat besar. Expectation orang tinggi. And kalau you tak berjaya menjayakan watak itu, nanti orang akan salahkan you. Betul. Orang akan tak nak tengok projek ini. Macam pelakon tak best lah, tak nak tengok lah. Itu yang saya pressure, saya nervous. Dan saya banyak overthinking pasal benda tu. Selama 7 tahun dalam industri ni, saya selalu ambil watak supporting. Disebabkan saya rasa saya tak sedia untuk memainkan watak utama. Okay. And I think this project is, macam saya cakap, it's an eye-opener for me. I need to stop being safe kot. Yes. I have to take the risk, and maybe it's time for me to step up lah. Betul. And Alhamdulillah, so far semua orang suka projek ini. Agak emotional juga. Tapi tentulah. Yelah, kalau bukan sekarang bila lagi Arina kan? Sorry. Saya first time nangis kat podcast ni. Rasa bangga tu lah. Rasa bangga. Mungkin sedih sebab terlalu biasa di reject Arina? Bukan itu saja. Saya banyak self-doubt diri sendiri. Dan saya sedih yang saya ada perasaan itu. Saya sedih yang saya tak ada confidence dengan diri sendiri. Saya selalu rendahkan diri saya. Saya selalu percaya yang saya mungkin tak layak untuk berada di sini. Saya juga ada perasaan macam, kenapa saya masih berlakon? Sebab saya pernah juga ada komen-komen yang sebelum projek ini, when I first started out, saya rasa saya bukanlah pelakon yang hebat pun. Bukan nak negatif lagi, tapi I was very new dan saya masih tengah belajar waktu itu. Dan saya pernah dapat komen-komen yang saya ni tak pandai berlakon, saya ni seorang pelakon kayu. And I remember at that time, saya memang selalu breakdown lah bila dapat komen-komen sebegitu. There was this one project I'm not gonna say. That was my first ever serious Malay drama. Dan at that time Melayu saya tak fasih sangat. Saya memang English speaker. Speaker. So bila saya nak kena bercakap dalam bahasa Melayu tu, adalah slang Mak Saleh, ada pelak-pelak R, semua tu. So bila saya berlakon cerita tu, saya kena kecaman yang sangat-sangat teruk. Dan pernah keluar satu artikel yang saya pelakon kayu, dan orang komen, patutnya ambil pelakon ini. Diorang berbandingkan saya dengan pelakon lain. Kenapa ambil saya? So saya ingat lagi waktu itu saya rasa down sangat. Macam, maybe this is not for me. Tapi komen-komen tu juga yang membuatkan saya nak memperbaiki kekurangan saya. So saya cuba saya masuklah kelas lakonan. Saya banyak bertanya dengan pelakon-pelakon senior yang saya pernah bekerja. And Alhamdulillah, whoever that I worked with throughout my journey, setiap projek saya rasa saya cuba improvekan mana yang saya tak okay lah, yang saya kena work on. Sampailah hari ni, and I was waiting for a negative comment, tapi Alhamdulillah saya so far saya tak nampak satu komen negatif.
untuk projek GP10 ni, and itu yang membuatkan saya rasa macam Alhamdulillah, I'm so grateful. What a journey. Nak compare dulu dan sekarang, it's definitely a journey for me. Betul. Yeah. Yelah, kalau Arina tidak melalui fasa itu, awak tidak akan dapat indahnya seperti hari ini. Kan? Tak apa, air mata itu saksi perjalanan Arina. Saya tak plan pun nak menangis hari ini. Kejujuran Arina itu bukti yang mana awak seorang yang jujur untuk menjadi seorang anak seni. Kan? Cuma perjalanannya ialah awak diberikan cabaran, awak berdepan dengan situasi yang mungkin tidak seindah orang lain, muncul-muncul dia terus popular dan sebagainya, kan? Dan akhirnya awak mendapat satu cerita, satu watak yang membuktikan awak seorang yang bagus. Alhamdulillah. Betul lah. Jangan sedih lagi. Saya cuba. Saya cuba. Ya. Keluarga saya tahu betapa susah bagi saya untuk berada di dalam industri ini. Mula-mulanya mereka agak risau sebab they used to be in the industry tapi belah muzik lah. Betul. Ayah saya dulu dia merupakan seorang composer producer back in the day, dan mak saya dulu dia seorang artist manager. So they were very involved in the industry back in the day. So saya dibesarkan dalam environment macam itu. So pergi watch show, pergi studio, saya ikut. Dan mungkin dari situ pun saya dapatlah minat tu, kan. Tapi itulah originally I wanted to pursue music. Tapi mungkin rezeki saya lebih dalam lakonan. Yalah, lakonan. And yalah, they were so worried for me. Mula-mulanya diorang tak bagi saya buat berlakon semua, sebab diorang takut yang saya tak boleh handle pressure ini. Which they are not wrong. Parents are never wrong. Saya pun memang, tengoklah saya dah nangis sekarang ni. Saya sensitif. Saya tak tipu bila saya cakap saya sensitif. Saya sensitif. So mereka macam takut saya terlalu fragile. Takut saya kenalah all the kecaman, tak boleh handle. So they've seen it all. Dan ayah saya pula jenis, dia pernah pesan dekat saya, kalau saya betul-betul nak buat ini, dia takkan masuk campur. Meaning dia tak nak spoon feed I. Disebabkan ayah saya he was someone back in the day, dia tak nak pakai connection. Kalau boleh dia nak saya start dari kecil, daripada zero. So saya dulu start daripada extra, pelakon extra. Saya buat small job untuk pengalaman. Dan lepas itu barulah saya try lah masuk Dewi Remaja. Itu pun mak ayah yang suggest. Macam okay, apa kata awak masuk, kalau awak betul-betul nak jejak langkah ke industri ni, why not you try Dewi Remaja. Dan itu pun saya ada low expectation lah yang saya dapat masuk. Tahu-tahu dapat pula. Dan sampailah hari ni. Dan pada akhirnya tidak menyesal Arina dengan pilihan yang dipilih ini? Saya tak punya menyesal. Sebab saya rasa perjalanan saya ni dah diaturkan oleh betul, Allah. And I love the journey. So kenangan pahit, perit, manis, semua yang membentuk saya untuk menjadi diri saya sendiri. Kan? Dan bila kita berbalik dalam siri GP10 ini, kita juga penglibatan daripada Datin Sofia Jane, kan? Bukan setakat orang kata sebagai pelakon, tetapi sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada Arina sebagai seorang pelakon baru, dan juga dia sebagai seorang legend dalam industri kita, kan? Wataknya sebagai seorang coach, memberi motivasi mungkin dari segi ketegasannya. Adakah itu juga memberi semangat yang lain untuk seorang Arina, bukan sebagai seorang watak AZ itu? Okay, mula-mula bila saya dapat tahu yang saya akan bekerjasama dengan Akak Sofia Jane, nervous, takut. Perasaan takut tu ada, because first time saya jumpa dia, she's very intimidating. Not in a bad way, cuma to be sharing
the screen with her, saya rasa, wow, what an honor. I'm so grateful to be working alongside with her. Lepas itu dapat tahu yang dia juga akan menjadi our acting coach. Yes. So dialah yang mengajar all of the cast untuk memahami watak kita. Dan Sophia Jane, she is a very method actress. Lagilah nervous Lagi nervous. So ada sesekali itu when she was doing her workshops, dia rasa something is in the way bagi saya. So dia minta satu session dengan saya to be locked in a room. Dia dah jadi macam therapy session dah. So dia duduk depan saya duduk depan dia, depan-depan. Lepas tu dia tanya saya, what is in the way? Apa yang menghalang you sekarang ni? Sebab saya rasa awak susah nak sampai watak itu. Ada yang menghalang. Okay. So saya tiba-tiba, I don't know why, I broke down crying. Macam saya nangis tadi tu lah. Saya nangis. Lepas tu Kak Sophia pun macam, alah kenapa ni? So saya pun macam, I told her like how I really felt about myself. Saya rasa saya tak layak untuk memegang watak ini. Saya rasa saya tak sedia. Dan saya rasa saya tak ready lagi untuk memegang watak itu. So pressure tu is there. Dan saya ingat lagi Kak Sophia pernah bagi tahu saya yang there's a reason kenapa saya dipilih, dan there's a reason saya berada di sini. Yes. Dan I should stop self-doubting myself. Betul. And I should embrace myself and embrace the character. Yang apa perasaan yang saya rasa tu saya lepaskan je. Sebab according to her, there were certain scenes yang dia cuba rehearse dengan saya. Dia rasa saya macam ada blocking. Ada yang sekat. Ada yang tersekat. Saya tak boleh nak betul-betul masuk. And I remember I macam frust sangat kenapa saya macam tak dapat nak feel benda tu. And bila Kak Sophia pointed it out, dia tegur, di situ saya rasa macam, alamak, tak boleh macam ni. Saya kena betul-betul fix on this. Tapi disebabkan dia tegur, itulah yang membantu saya untuk perasan benda tu. And itulah, I'm very grateful that she was our acting coach. Dan macam saya cakap tadi, she's very intimidating. So macam mana dia bawa diri dia during acting workshop, dia bawa juga diri tu dekat set. Sebab mungkin dia nak saya rasa perasaan takut juga. Betul. Macam mana saya betul-betul takut dengan Coach Sue. She's actually really sweet. She's a very sweet person. Dia nak bagi rasa itu. Tapi dia pelakon yang sangat method. So dia betul-betul nak bagi kita rasa. Yes. So she's been very helpful throughout the journey. Betul. Bak kata Sophia Jane pada Arena, ada sebab awak dipilih untuk watak itu kan? Dan pada akhirnya awak dah membuktikan, ya, ada sebab saya dipilih untuk watak itu, which is yang mana kalau kita tahu Izzy ini mempunyai impian, cita-cita dia kan, dalam sukan yang dia ceburi, dan pastinya Arena juga begitu. Bila awak terjun dalam industri ini, awak punya cita-cita, mungkin walaupun pada awalnya ada perasaan yang mungkin yang menghalang Arena kan, dan hampir nak give up dan sebagainya. Dan mungkin watak Izzy ini memberi kesedaran, yes, saya perlu capai impian itu. Betul. Dan saya rasa watak Izzy ini is a character yang saya nak a lot of girls out there untuk ambil inspirasi. I really hope that this show akan macam mana nak cakap, orang akan dapat motivasi lah untuk mengejar impian mereka. Tak kisahlah dalam bidang mana-mana. Dan pernah mungkin satu ketika Arena, impian nak menjadi seorang pelakon kan, yang sebelum ini you rasa tak boleh dah, sampai terbit rasa you nak berhenti, rasa macam aku tak boleh pergi dah ketika itu kan, tapi akhirnya you tetap juga bertahan sampai sekarang. Tahan. So disebabkan projek ini jugalah yang saya sedar mungkin
mungkin sebelum ni it's not my time yet. Maybe my time is later on in life. Cuma tak tahu bila sahaja. Kan? Yes. God is great lah. Betul. Kita percaya pada itu. Kita percaya kepada itu. And tak tahulah, sama juga saya pernah ada perasaan ini juga waktu saya Dewi Remaja. At that time lagilah saya rasa saya tak boleh compete kerana saya datang daripada background yang macam saya cakap tadi, very English speaking. So saya memang bercakap bahasa Inggeris je dengan family saya. So bila saya masuk program itu, environment yang sangat-sangat baru untuk awak. Untuk saya, yes. Saya tak reti nak bercakap depan kamera. Saya tak reti nak bergaul dengan orang. Kalau saya cuba bergaul pun saya rasa memang nampak awkward lah. Nampak pelik. Lagi-lagi nak cuba cakap dalam bahasa Melayu, memang pelik lah dengan slang-slang tu. Tapi saya kena faham lah macam, okay, kalau nak masuk industri ni, saya memang kena reti bercakap dalam bahasa Melayu ni. Saya kena jadi Melayu. Saya kena menjadi Melayu. Walaupun saya very Mak Saleh waktu itu. And I remember every week saya pernah bagi tahu diri sendiri, confirm saya akan kena singkir minggu ni. Lepas tu tahu-tahu tak kena singkir. Lepas tu masuk next week. Lepas tu okay, tak apa. Singkir lagi. Sampailah semi-final. Jauh pula perjalanan saya ni. Saya tak sangka saya sampai ke semi-final. Tahu-tahu sampai semi-final. Macam kenapa saya sampai semi-final? Kita ni tak reti cakap bahasa Melayu. Lepas tu nak kata berlakon pun mana reti berlakon sangat time tu. Like, I think what made me sampai to that level was saya cuba untuk menjadi diri saya sendiri. Saya suka berkongsi tentang keluarga saya dan adik saya. Sebab adik saya merupakan seorang he's autistic. Yes. So me and my family, kita banyak spread awareness ketika at that time. We spread a lot of autism awareness because kita percaya waktu itu tak ramai sangat yang aware dan tahu apa itu autism. Sekarang alhamdulillah a lot of people tahu what is autism. Yes. And orang pun tahu macam mana nak perbezakan Down syndrome, autism, because back in the day memang orang tak tahu. Zero. So mungkin waktu itu I had the upper hand. I had a little bit of advantage because I have a story to tell dan saya ada something to share and to give to the society, to the masyarakat. So saya bukan sahaja masuk di Remaja untuk menjadi seorang pelakon ataupun artis. Saya nak guna platform ini untuk kongsi benda itu. Dan kongsi lifestyle saya sebagai seorang kakak kepada adik autism. Mungkin orang yang nonton program itu boleh relate juga yang saya pun ada adik istimewa. Dan alhamdulillah, even after that program, ramai yang open up. Pernah DM saya dekat social media, cakap dengan Arina, thank you, diorang berterima kasih dekat Arina kerana selama ni diorang menyorok adik dia. Mereka tak berani nak post dekat social media. Dan pernah kawan saya sendiri yang saya kenal waktu sekolah, rupa-rupanya dia pun ada adik autism, tapi saya tak pernah tahu kewujudan dia. Sebab dirahsiakan. Dia malu. So dia open up dekat saya macam, thank you so much for speaking about it. Beri keberanian. Berikan keberanian. Dan alhamdulillah ramai dah mula posting. Betul. Pasal anak mereka, sibling mereka, anak buah mereka, and they're not afraid to talk about it. And mungkin dari situ saya menang anugerah Dewi Favourite. Betul. Waktu itu saya dapat undian yang sangat tinggi, thanks to all the amazing people that I think that could relate to that story. Dan itulah saya rasa, tak tahulah, waktu itu pun saya tak sangka kenapa saya menang. Menang Dewi Favourite tu. Saya kenapa saya menang Dewi Favourite. Saya tanya juga mak ayah saya macam, saya tak reti cakap bahasa Melayu time tu. My social skills memang teruk. Saya tak cakap macam sekarang ni tau. Waktu itu saya memang shy je, diam je, timid je. Lepas tu nak kata pandai berlakon pun tak reti. Tak nak pandai hosting, mana reti hosting. Like, what do I have yang membuatkan orang nak undi saya? Dan parents saya, mereka cakap mungkin this is a way macam Tuhan nak
membantu awak kerana awak banyak berkorban childhood you sebab tolong menjaga adik you. Bila saya fikir balik, saya reflect balik benda tu, saya memang dibesarkan dalam environment yang sangat lain berbanding remaja-remaja lain di luar sana. Saya memang selalu dengan family saya, tolong jaga adik saya. I didn't have a normal childhood or a teenage life. Saya tak pernah ada pengalaman melepak-lepak dengan kawan, pergi shopping-shopping. Saya memang selalu dengan adik saya je. So bila saya masuk program ni, pun first time saya berjauhan daripada family saya, itu yang saya macam culture shock sikit. Macam saya tak reti nak bawa diri saya sendiri sebab family saya yang jaga saya selama ini. And I think that's why at that time saya ada karakter yang sangat-sangat kanak-kanak riang, yang sangat overly excited, yang saya tak pernah experience dunia ini. So it was like a bird out of a cage, learning life, experiencing life. Itulah saya waktu itu. And I think, yes, Alhamdulillah, mungkin all of the sacrifices and the things that I've went through is the reason why I dapat anugerah itu. Betul. Dan mungkin hari ni juga rezeki saya, from all of the hardships, betul, saya dapatlah ini, projek ini juga. Kan? Yeah. Life is great. Betul. I love the journey. Yes. Yeah. Again, jangan pernah berhenti lagi, Arina. Ya? Teruskan. Saya cuba tak nak nangis ni. Yeah. Terus kuat tau. Terima kasih. Kita harus kuat. Ya. Panjang lagi perjalanan. Betul. Kan? Sebab ada sesuatu yang mungkin Arina tak tahu, tak sedar, tapi bila you show pada public, orang tahu, oh dia sebenarnya macam ni. Dan baru you realise yang, okay, saya ada ini. Cuma mungkin ketika itu, you takut, kan? You ada rasa macam tak yakin diri dan sebagainya, kan? Arina, mungkin di minit-minit terakhir kita ini, satu perkara yang mungkin Arina boleh katakan kepada penonton, kepada pengikut cerita Generasi Perfect 10 ini, yang mana kenapa mereka harus terus menonton sehingga ke episod akhir. Okay. Assalamualaikum. Hai semuanya. Kenapa kamu semua harus nonton Generasi Perfect 10? Drama ini bukan hanya tentang gimnastik. It's not only about gymnastics. Kita ada so much stories to tell. For example, projek ini kita ada 8 wanita. We have 8 girls and 2 coaches. So kalau nak totalkan semua memang 10 lah. So there's 10 of us. Each character we have a story to tell. Dan each character dia ada colour-colour sendiri. So mungkin orang akan relate to, mungkin bukan karakter saya, mungkin boleh relate ke karakter Victoria ke, ataupun Iman ke, ataupun watak ibu saya ke, sebagai seorang ibu kan, terhadap anak. It's very colourful project ini. Dan selain daripada itu, it's also an awareness. Kalau kita nak touch about dunia sukan macam mana, so kita boleh tengoklah behind the scenes macam mana seorang gymnast training, mental dia, disiplin dia, kita boleh tengok macam mana. It's awareness on that, because kita dah biasa tengok kan, kita punya atlet wakil Malaysia. Betul. Kita tengok TV macam mana, so we get to see behind the screen a little bit of it, a glimpse of it. Mungkin tak 100%, tapi adalah sedikit tu. And dan kita ada penuh dengan drama projek ini. Not only gymnastic, not only girl fights. Kita ada romance, kita ada family, kita ada sedikit-sedikit action. It's very exciting lah. And korang semua harus tengok Generasi Perfect 10 because it gets better. Yes. Korang semua harus tengok sampai habis, because every episode kita keluarkan ada plot twistnya, ada cerita-cerita lagi yang korang tak akan expect. So sekarang baru episod 3 dah keluar, dan
as you all know, episod 2 dah mengejutkan ramai-ramai orang dengan plot twist itu. Yang tahu je tahu. Kalau korang nak tahu, kenalah tengok Daripada awal. Awalnya. And then kita baru masuk episod 3. Dan dari situ kita dah memperkenalkan watak-watak yang lain yang kita tak mention lagi in the first 2 episodes. And Alhamdulillah, a lot of people love these characters. Team B. Team B punya characters. So yes, korang kena tengok lah. Saya rasa saya nak bagi reason kenapa korang kena tengok. Tengok tu susah sebab terlalu banyak reason. Kena tengok daripada awal. Kena tengok daripada awal. Stream. And yeah, I promise you guys will love the show. Betul. Arina, semoga terus sukses dengan kerjayanya. Akan datang mungkin kalau awak muncul lagi di sini, awak membawa sesuatu yang berharga untuk diri awak sendiri dan juga untuk peminat-peminat dia nanti, insyaAllah. Dan semoga cerita ini juga akan menjadi satu lagi pembakar semangat dan juga langkah baru Arina untuk terus cemerlang dalam bidang lakonan ini, insyaAllah. InsyaAllah. Kan? Yes. Terus kuat, terus berkarya, jangan pernah rasa kecil, kerdil. Setiap orang itu, setiap pelakon itu akan ada kelebihan masing-masing mereka, kan? Teruskan. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you so much for having me. Thank you so much, Syok, for having me. Dan jangan lupa untuk saksikan Jalanan Seperfektan setiap hari Jumaat jam 9 malam di Astro Ria dan Citra, dan stream on demand di aplikasi Suka dan Astro Go, Astro One. Arina, sekali lagi terima kasih banyak-banyak terus bersama kita, dan anda juga teruskan bersama kami di Shop Podcast Confession yang Gelap. Kau memang dah melapar macam. Kau ni nak kenapa? Aku nak bawa YK balik trofi ni. Buat sendirilah bangang. Diorang dah bukan lagi manusia. Awak lupa, Permai bukan sekolah tadika. This is totally wrong. Saya masih lagi berkuasa di sini. Jadi, awak nak tahan ke nak jalan? The season for all your holiday favorites, like a very Jonas Christmas movie and Home Alone on Disney+. Should I burn down the joint? I don't think so. Then Hulu has National Lampoon's Christmas Vacation. We're all in for a very big Christmas treat. All of these and more streaming this holiday season. And right now, save big with our special Black Friday offer. Bundle Disney Plus and Hulu for just $4.99 a month for 1 year. Savings compared to current regular monthly price. Ends 12/1. Offer for ad-supported Disney Plus Hulu bundle only. Then $12.99 a month or then current regular monthly price. 18+ terms apply.